Ramai yang tanya saya kenapa tinggalkan kerjaya yang sebegitu menarik dan yang menjadi idaman orang ramai. Betul. Saya pun nak tanya tapi Ya terus ke? kongsi je. Tapi kalau boleh saya berkongsi, itu adalah antara faktornya adalah pengalaman hidup saya sebagai seorang diplomat di luar negara, khususnya di Venezuela dan Amerika Syarikat. Saya melalui fasa krisis di negara yang pernah satu ketika dahulu menjadi negara yang terkaya di Amerika Latin, iaitu Venezuela. Kerana sumber minyaknya. Ramai yang tidak tahu, Venezuela mempunyai simpanan minyak yang terbanyak dan terbesar di dunia. Jauh melebihi Arab Saudi. Betul. Ya? Tetapi kalau dilihat keadaan pada masa itu 2014, masa saya berada di situ, keadaan sudah teruk selepas kematian Hugo Chavez. Ya? Kita lihat bagaimana pentadbiran yang lemah boleh menjadikan sebuah negara itu jatuh miskin. Maka tidak mustahil perkara yang sama boleh berlaku di mana-mana negara, termasuk di Malaysia.